Pelancaran rasmi dan majlis penamaan untuk Littoral Combat Ship atau LCS kedua, iaitu KD Raja Muda Nala, akan diadakan pada minggu pertama bulan Julai 2025, di mana bagi kapal pertama, iaitu KD Maharaja Lela, sebahagian sistem utama telah dipasang pada LCS pertama, dan kerja-kerja pemasangan peralatannya masih terus dijalankan menjelang ujian pelayaran pada bulan November ini. Radar pencarian pada KD Maharaja Lela telah dihidupkan dan diuji buat kali pertama selama seminggu, manakala ujian kuasa sistem sepenuhnya dijangka akan dilaksanakan pada bulan Ogos menjelang ujian sistem tempur bersepadu yang akan dilaksanakan pada bulan September. Selain itu, Kementerian Pertahanan Malaysia sebelum ini turut mengumumkan semasa pameran antarabangsa maritim dan aeroangkasa Langkawi 2025, bahawa mereka telah menandatangani surat perjanjian bagi sokongan logistik bersepadu dan bantuan ujian bernilai RM800 juta, kira-kira $190 juta untuk program kapal tempur pesisir TLDM ini.